Sebagai pakar hati, kami mempunyai klinik khusus untuk hati berlemak. Hati berlemak bukan alkohol, yang kini kami panggil hati berlemak metabolik, adalah masalah yang sangat biasa. Hampir 1 daripada 3 orang di India dan di seluruh dunia mempunyai hati berlemak ini. Ia terutamanya berkaitan dengan disfungsi metabolik, berat badan berlebihan dan obesiti dan diabetes dan sebagainya. Apa yang penting untuk diketahui adalah sekitar 20-25% pesakit dengan hati berlemak boleh mengalami kerosakan hati, dan ia boleh berlaku secara senyap dan berakhir dengan sirosis hati yang merupakan keadaan yang sangat serius, kadang-kadang memerlukan pemindahan hati. Jadi kami bertujuan untuk mengesan pesakit ini pada peringkat awal, dan untuk itu kami mempunyai klinik hati berlemak khusus, di mana semua aspek hati berlemak termasuk keadaan lain seperti diabetes, obesiti diuruskan sama ada melalui nasihat tentang diet dan gaya hidup atau melalui ubat. Kadang-kadang kami juga melakukan prosedur, dan kami mempunyai peralatan atau teknologi khusus untuk mendiagnosis hati berlemak dan fibrosis hati pada peringkat yang sangat awal. Kami mempunyai versi terkini mesin yang dipanggil FibroScan, yang merupakan alat penyiasatan yang paling disyorkan untuk hati berlemak. Jadi ia adalah klinik yang komprehensif di mana semua jenis masalah yang berkaitan dengan hati berlemak boleh dirawat dan dikesan pada peringkat awal, dan tujuannya adalah untuk mengelakkan mereka daripada mendapat penyakit yang lebih teruk.